yang ada dekat My Campus Radio, apa kata korang klik dekat button bawah tu, ada klik button subscribe, dan bila korang dah subscribe button tu, korang akan sentiasa mendapat update podcast-podcast terkini yang ada di My Campus Radio lah. Tak kisahlah di segmen My Campus CM bersama Iwan ataupun di segmen kantin bersama DJ Zati. So korang jangan lupa klik button subscribe. Jom kita bersama-sama orang kata meramaikan subscriber dekat YouTube channel kita orang di My Campus Radio. Alright, so hari ni hari Selasa macam biasa menceritakan tentang bajet, iaitu bajet hari ni macam mana korang nak cari bajet rumah sewa yang murah. So macam tadi Iwan dah bagi tips juga, dan Iwan berminat untuk baca ada satu tips juga yang ada di gilahartanah.com, yang dia ada bagi kat sini ada lebih kurang 5 benda yang korang boleh cari. Yang first, apa yang korang perlu buat, macam tadi Iwan dah cakap dah sebenarnya, round dulu satu taman, sama dengan apa Iwan cakap tadi. Dan yang kedua, contohnya yang dia bagi kat sini macam mungkin korang boleh pergi macam tempat-tempat berhampiran, contohnya macam ada masjid ke apa kan, korang mungkin boleh solat kat situ. Lepas tu tanya macam pakcik-pakcik yang ada dekat situ, mungkin diorang kat sana pun ada tempat yang rumah kosong juga yang boleh disewa. Itu antara bagi Iwan antara cara yang terbaik jugalah. Sebab memang kalau pakcik-pakcik ni memang selalu senang lah orang kata nak dapat informasi untuk rumah sewa ni. Macam Iwan pun selalu macam baru-baru ni memang nak cari rumah sewa pun, tanya kat pakcik sebelah rumah. Pakcik sebelah rumah ni pun kata, ada ustaz ni baru cakap dekat area blok ni ada rumah kosong. So itu antara benda yang best jugalah. Tips yang ketiga, dekat sini dia kata, anda tak lapar ke? Kalau gerai yang kita singgah tu bukan orang kata dinomasi oleh orang kata warga negara lain, digalakkan singgah, minum dan makan dulu. Habiskan penat lelah sekitar orang kata berjalan dekat tempat tu. Masa inilah orang kata nak mengambil kesempatan dengan tuan kedai. Kita kenalkan diri kita maksudnya, dan contohnya kita kenal dengan orang ni ke apa yang beramal mesra dulu. Lepas tu barulah korang tanya. Pastikan kita sentiasa bawa kita punya IC. Jangan tergigih lah nak keluarkan kertas dan tulis nama untuk maklumat dihubungi. Contohnya selain daripada IC, contohnya macam kita keluar name card kita, kalau ada kita bagi dekat makcik tu. Kita takut makcik tu kedai tu buang kertas tu macam tu je kalau korang pakai kertas kosong. Jadi orang kata rajin-rajin kalau orang kata laburkan diri, orang kata buat name card tu. Ini antara dekat dalam kad tu apa yang korang boleh buat. Mungkin kau tulis mencari rumah sewa, nama pekerjaan ataupun status perkahwinan. Mungkin apa yang korang boleh buat jugalah. Bagi memang tips agak bagus juga. Dan nombor telefon yang perlu orang kata korang tulis adalah nombor yang selalu dan mudah untuk dihubungi lah. Sebab sekarang kan macam ada dua phone kan. Mana nombor phone mana yang selalu korang guna untuk orang kata orang luar terima panggilan. So nombor telefon tu adalah orang kata yang paling diperlukan. Sebab kadang-kadang kalau ada dekat kedai-kedai berhampiran dekat situ pun ada juga macam orang-orang di sekeliling yang mencari penyewa pun, mungkin dia orang suruh orang kedai kat bawah tu, kalau ada orang nak sewa ke, korang bagilah tahu. So nanti telefon nombor ni. So mungkin orang kedai kat situ pun boleh memberi informasi rumah-rumah sewa kosong yang mana ada berhampiran dekat korang. Dan tips yang keempat iaitu tanya kawan-kawan. Ini lagi mudah sebab tanya kawan kita sama ada diorang pernah ternampak iklan rumah sewa ke atau tak ke dekat kawasan mereka. Cuma keburukan dia entah kawan tu orang kata nak bagi semangat kat kita atau tak je kan. Itu je lah. Ini yang terjadi kat Iwan juga. Yelah sebab dia punyalah orang kata pernah nak cari sewa dia, senang-senang je orang tu tanya. Contohnya macam itulah. Bukan apa, kadang-kadang bila kita tanya kawan-kawan ni, sebab diorang pun kawasan perumahan diorang pun mungkin bila kita dah satu komuniti kita dah ada kat situ, so maknanya dekat kalangan kita pun sebenarnya mungkin ada yang tahu juga kawasan perumahan diorang kat mana yang ada kosong untuk korang sewa. Kemudian apa yang korang boleh buat juga bagi Iwan, macam tadi Iwan dah cakap dah, yang korang boleh share dekat website yang ada, contohnya macam iBilik dan mudah.my. Selain daripada itu juga sebenarnya apa yang korang boleh buat juga, sebenarnya korang boleh post dekat FB ataupun korang boleh post kat Twitter. Korang tanya kod-kod kawasan perumahan kawan-kawan korang ada yang juga mencari penyewa. Itu juga adalah orang kata benda penting yang korang perlu tahu juga. Sebab kadang-kadang memang sekarang media sosial ni sebenarnya memang dah tak boleh pandang enteng. Sebab benda korang akan dapat secara senang dan mudah. Sebab tu selain daripada mudah.my, Facebook juga adalah benda yang mudah untuk korang cari rumah sewa. Memang itu adalah benda yang paling alternatif paling terbaik lah. Sebab apa yang baru-baru ini Iwan nampak juga, sebab experience, sebab Iwan pun sekarang tengah mencari rumah sewa kan. Apa yang Iwan nampak juga ada baru-baru ni, ada orang post rumah sewa di Kelang, dan rumah teres tu harga dia lebih kurang 550 je sebulan.
tak sampai 10 minit dia post dah close deal. Maknanya dia dah dapat pun penyewa. Sebab tu Iwan cakap Facebook ni korang tak boleh pandang enteng, memang untuk marketing pun memang amat-amat orang kata penting kat luar sana. So kalau korang nak cari rumah sewa pun korang boleh post kat FB. Bagi Iwan itu adalah cara yang terbaik juga. Alright, so selepas ni Iwan nak share juga, ada seorang ni daripada, macam tadi Iwan cakap iBilik.com kan. So ada seorang ni dia nak share juga dia punya tips untuk memilih